tenaga, otak kau nombor satu. Tak payah banyak. Adakah kau pergi kerja, kau kena modal, kena bayar kat bos kau? Bos saya nak kerja, bayar bos. Tak kan? So paling kurang minyak motor je, betul? Sama juga dengan bisnes. Sama je kan benda ni. Tenaga, kau kerja tenaga. Dengan bisnes sama je. Kau jadi seller pun, kau guna tenaga, guna mulut. Kau kena modal ke? Tak kan? Sama je hidup dia, pergi dia. Sama juga macam bisnes. Sama je. Benda tu tenaga. Dah tak ada duit, tenaga lah. Kadang-kadang mentaliti setengah orang yang muda, oh, bisnes, aku kena ada kedai, aku kena ada staff, kena ada ni, ada budak marketing. Maai, kalau ada macam tu, kalau tertongeng sekejap, jangan tanya kenapa. Saya benda yang saya boleh buat seorang, saya buat seorang je. Saya cakap jujur dengan korang, saya ada HR, ada account 2023. Tak pernah ada HR, tak pernah ada account. Alhamdulillah. Sebab orang tanya, bos, siapa manage, siapa admin, siapa ni? Aku. Tak susah ke awak bisnes? Awak tak boleh macam ni? Ni student saya. Bos, awak tak boleh macam ni. Awak bisnes juta-juta, awak kena macam ni. Nanti awak macam ni. Awak kena ada admin, awak kena ni. Saya dengar je lah. Saya rasa orang dengar. Lepas tu, bagi. Lepas tu, Wan Kobiah. Cakap dia. Yelah betul lah, bos kena ada tu kan. Itulah saya bos, saya set up account gini, saya set up gini, management gini. Habis kau jumpa Boyjan ni sebab apa? Sale kau banyak ke? Bukan kau datang sini sebab kau stuck sale ke? Tak boleh bayar staff. Sebab apa? Berapa kos buat management korang? Management korang? Bayar management, budak kerani apa segala, dah 18,000 sebulan. Habis kau buat apa? Itulah tugasnya dah bagi. Habis Boyjan buat apa? Kau biar. Boyjan buat apa? Kalau kau bayar 18,000, Bos Ijan ambil gaji masa tu baru 5,000 saya ambil gaji. Semua kerja yang dia buat ni, kau tengok macam mana dia tak letup company. Sebab banyak kerja dia buat. Sebab dia test diri dia sendiri. Ni Wan Kobiah je tu. Ini serius. Memang betul, boleh hire. Saya mampu, dari dulu saya mampu, bukan tak mampu. Tapi saya tak nak mengajar diri saya malas. Account kira, income tax semua, saya boleh buat, tak ada masalah. Sebab banyak je, walaupun korang tengok saya hari, sebab tu saya hari kerja, saya tak ada cuti. Sebab kerja orang saya buat. Saya tak nak manjakan diri saya. Ada kata saya ada account, ada HR apa segala, saya jadi lemak manis santan kelapa muda. Tu saya lah. Sebab saya sedar saya masih belajar dan banyak lagi perlu dibuat. Contoh tengok gudang. Oh, account, HR, bingung juga kerja. Sama je. Mana kalau mana-mana yang nak niaga tu, powerkan diri dululah. Lead betul-betul. Gandakan dulu duit yang ada. Daripada kecil sampai besar, konsisten. Jangan fikir bercuti. Jangan kau pernah tengok bisnes-bisnes muda, influencer yang korang tengok, ui best ni hidup dia. Tu rezeki dia, bahagian dia untuk dia fly. Dia tak tunjuk side-side dia orang. Lepas tu lagi satu, korang baik macam saya lah, transparent. Orang cakap, jadi bos mesti best kan, bila masa nak jalan-jalan. Tapi korang tengok Boyjan ada real life. Ini ada real life businessman sebenarnya. Boyjan tunjuk je dengan korang apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dilalui, staff ke apa segala. Sebab tu ramai orang berterima kasih dengan Boyjan. Dia orang stuck ataupun dia orang nak train staff, dia orang ikut cara Boyjan. Sebab Boyjan transparent dengan staff Boyjan. Boyjan cerita, sebab korang yang tengok ni, Boyjan anggap kawan-kawan Boyjan. Boyjan anggap sahabat. Sebab tu Boyjan share je apa yang Boyjan tahu. Boyjan transparent. Walaupun mungkin terkurang aja ayat tak best ke apa. Sebab saya anggap korang sahabat saya. Sebab saya ada di kerja kan.